Rasa nak makan pizza lah. Kat bandar tadi tak sempat. Makan pizza? Masa bila pula Sarah tanya Bang nak makan pizza kat bandar tadi? Alah, ni dah sampai kampung dah ni. Kita dekat Dongong. Dalam kampung ni ada pizza tau, Sarah. Ada ke dalam kampung ni? Weh, Sarah. Kita sekarang berada dekat kampung mana nama? Lorong Bangu tu. Sini famous pizza kayu api tau. Ya ke? Sedap tak? Mari sini. Ni dia. Pizza kayu api alo poyok. Kecilnya ada ke? Dahlah kecil. Kecil apa sembok? Ya, sembok kecil. Dalam ni je dekat Lorong Bangu ni. Sarah tahu dah. Walaupun sembok dia kecil, tapi permintaan dia besar. Pizza dia besar-besar. Inci panjang-panjang. Tak suka ke yang panjang yang besar-besar? Suka yang panjang yang besar? Okey, mari sini. Mari. Macam awak Sarah suka besar-besar panjang-panjang. Tak adalah, bukanlah. Habis tu? Suka tu sebab isi dia besar banyak. Isi dia besar banyak. Okay. Tapi memang sedap-sedap pizza dia. Ya, sebab saya suka pizza yang besar tu isi dia penuh. Ya, jangan risau. Tak jauh dah. Depan tu je. Depan. Inilah kedai dia. Pizza kayu api. Orang nampak macam biasa. Orang ingat rumah tau. Jangan main-main nampak kayu-kayu dia besar ni. Ni kayu-kayu dia besar ni. Semuanya dia bakar pizza ni. Sarah. Macam mana bini saya ada kat sini? Sarah, dari sini. Sarah, untuk pengetahuan Sarah, inilah bini saya. Nama dia Ira, awak Sarah. Salam dengan dia. Mak mentua saya pun ada. Kenapa semua ada kat sini ni? Mak mentua saya. Ini siapa pula? Sarah mana? Ini nombor 2. Salah, bukan nombor 2. Ini partner abang. Nombor 2, dia punya assistant. Main-main. Saya balik dulu ya. Sini bakar pakai kayu api tau besar. Ya ke? Nanti Sarah jangan balik lagi. Okey, terima kasih mak. Weh, tengok Sarah. Untungnya kita mari sini Sarah. Mari sini. Okey, mak boleh duduk. Alamak, Halim pun ada. Hai. Semua ada kat sini ni. Ini adalah petanda menggembirakan. Okey, Sarah duduk di sana. Nampak rezeki Sarah? Terus ada pizza kat sini. Tapi pizza dia best. Saya tak jadi balik lah. Saya duduk Okey, duduk. Ira dengan mak pukul apa dah sampai sini? Dah lama dah Tun. Tak sangka jalan-jalan jumpa abang berdua-duaan. Ya. Cheese mozzarella. Ya. Bismillah. Sampai lagi. Ni tadi awak order apa? Lupa dah. Ni smoked beef. Smoked beef. Smoked beef pun ada kat sini. Dalam Ada. kampung Ni pun ada aloha. smoked beef. Jangan main-main. Jangan pandang rendah dengan pizza kayu api puyuk ni. Rezeki korang lah. Dalam kampung pun ada. Tengok betapa baik tak bini Bon. Pun ada. Oi, tahu tak apa Sarah, jangan ingat pizza ni dekat bandar je. Sebab tu pizza-pizza kampung. Nak tahu apa kelebihan dia? Sebab guna kayu api. Rasa dia behak. Sedap lah. Punya aroma kayu api tu. Sedap. Aroma kayu api memang sedap. Saya memang suka sedap. Sarah pun cakap tadi kan, suka besar dan panjang saiz pizza. Ni lah. Balik kau siap. Balik kau siap. Abang makan tu. Abang sentiasa siap dah. Apa ni abang? Kenapa? Yang bulat ni arang ni dah. Bukan, ni olive. Olive? Ya. Olive tu apa? Zaitun. Oh, ya. Abang tak boleh makan. Kau jangan bebas sangat. Kampung kedai kecil je. Cuba tengok kedai dia. Kecil je. Ya. Tapi macam-macam ada. Kan? Ish. Kau nak makan ni? Banyak ni. Bon mana Bon? Bon? Kita makan seorang-seorang ni mana Bon tu? Biasalah. Dia Mama Lia. Dia Lia. Jadi... Kak, saya balik dulu. Boleh. Tu dah balik dululah. Ayolah, elok. Balik dululah. Ayolah.